Hai dan salam sejahtera. Di sini saya akan menunjukkan panduan bagaimana anda boleh melengkapkan task educator dan lulus untuk level educator bagi PD program ViewSonic. Untuk permulaan, pastikan anda tahu kerangka aliran PD program ViewSonic Malaysia. Untuk permulaan, ketahui terlebih dahulu apakah task untuk educator. Jadi pastikan anda telah masuk ke dalam grup Telegram VSPD Educator Level. Sekiranya cikgu belum masuk lagi untuk grup Telegram VSPD Educator Level, pastikan cikgu telah mohon untuk ke level educator. Link untuk permohonan joinkan educator boleh didapati di bahagian deskripsi di bawah video ini. Setelah cikgu ketahui task educator, pastikan cikgu laksanakan task tersebut. Di sini saya akan menunjukkan dengan lebih teliti bagaimana cikgu nak laksanai task tersebut. Setelah cikgu dah selesai task, pastikan cikgu tikkan right ini atau V besar di dalam Google Sheet untuk progres cikgu. Link untuk Google Sheet ini boleh didapati di dalam grup Telegram BSPD Educator Level. Jadi pastikan cikgu dah mohon untuk educator dan join Telegram BSPD tersebut. Baiklah, kita akan lihat dengan lebih detail apakah task untuk level educator. Untuk task level educator ada 6 task. Okey, task yang pertama adalah pembelajaran kendiri untuk level educator. Yang ini anda boleh melakukan di dalam platform akademik. Ada 8 bahagian, cikgu bolehlah melakui mengikut masa sendiri. Untuk task yang kedua adalah menghasilkan 2 bahan pengajaran dengan menggunakan aplikasi MyViewPort. Selepas cikgu dah hasilkan bahan ini, cikgu kongsikan salah satu bahan cikgu di dalam komuniti pendidik ViewSonic kami. Jadi ini adalah task untuk ketiga. Selepas cikgu dah menghasilkan 2 bahan pengajaran, sebenarnya cikgu boleh digunakan untuk menyelesaikan task 2, task 3 dan task 4 sebab dia berkait dengan bahan yang telah cikgu hasilkan. Jadi untuk task yang keempat, cikgu pilihlah satu bahan dan cikgu gunakan di dalam kelas cikgu. Selepas itu, cikgu tangkapkan gambar ataupun video dan cikgu share lah dalam Facebook dan juga komuniti kami. Ini adalah untuk task keempat. Untuk task kelima, cikgu perlu hadir 2 bengkel iaitu Educator 1 dengan Educator 2 secara online. Dan task yang terakhir, task 6 adalah menduduki ujian persijilan educator. Ujian ini adalah di dalam platform akademik di bahagian 07. Baiklah, kita akan lihat task pertama terlebih dahulu iaitu pembelajaran kendiri level educator. Untuk masuk ke dalam Academic ViewSonic, link ini semua akan saya letakkan di dalam grup Telegram BSPD Educator dan juga di bawah video deskripsi ini. Cikgu boleh klik link tersebut dan masuk ke dalam Academic. Pastikan cikgu dah ada akaun untuk Academic. Kalau cikgu belum lagi ada akaun, cikgu sign up menggunakan akaun yang telah cikgu daftar untuk MyViewPort. Dan cikgu pilihlah untuk Malaysia level educator sama ada versi BM ataupun English. Cikgu ambil salah satu. Dan untuk permulaan dia adalah begini rupanya, register for free. Cikgu boleh tekan masuk. Dan sekiranya cikgu telah melakukan di platform tersebut, cikgu akan nampaklah bar progress di sini. Dan cikgu boleh continue pada bila-bila masa cikgu free. Untuk level educator terdapat 8 bahagian iaitu bahagian pertama sehinggalah bahagian 08. Cikgu perlu selesaikan bahagian 1 terlebih dahulu untuk pergi ke bahagian 2. Sekiranya cikgu tak selesai, cikgu klikkan untuk bahagian 7, cikgu akan nampak ada satu kunci mangga di situ dan cikgu tak boleh masuk. Jadi cikgu perlu selesaikan untuk bahagian yang atas terlebih dahulu sebelum cikgu ambil ujian. Untuk level educator, kita akan memberikan 8 jam untuk cikgu. Sekiranya cikgu dah complete, bar ini akan menunjukkan 100% complete. Dan untuk pembelajaran kendiri ini, jangan risau, cikgu boleh klik video di atas untuk ketahui dengan lebih lanjut bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran kendiri. Untuk task yang kedua, cikgu perlu menghasilkan 2 bahan pengajaran dengan menggunakan aplikasi MyViewPort. Pastikan cikgu download terlebih dahulu untuk aplikasi MyViewPort ini dan pasangkan di dalam komputer anda.
Cikgu perlu hasilkan dua bahan pengajaran anda, sama ada bahan A dan juga bahan B. Cikgu boleh pilihkan subjek yang cikgu ada ajar dan juga tahun tersebut. Jadi, hasilkan dua bahan pengajaran dalam format OLF menggunakan aplikasi MyWillBoard Whiteboard Window. Gunakan fungsi yang ada di dalam MyWillBoard tersebut untuk menghasilkan bahan anda. Jadi kalau cikgu nak dapatkan idea, cikgu boleh hadir untuk Banking Educator 1 dan Banking Educator 2 untuk tahu cara untuk menghasilkan bahan tersebut. Ini adalah paparan contohnya bahan yang telah dihasilkan oleh saya. Jadi bolehlah daripada slide 1 sehinggalah slide yang cikgu nak. Tapi jangan hasilkan 2 slide sahaja untuk bahan tersebut. Cikgu kena hasilkan sekurang-kurangnya lebih daripada 3 slide. Jadi untuk bahan A dan juga bahan B, cikgu boleh pilihlah subjek yang sama tapi mungkin kemahiran yang tidak sama ataupun aktiviti yang tak sama. Selepas cikgu dah hasilkan dua bahan ini, cikgu bolehlah kongsi salah satu bahan cikgu di dalam komuniti untuk selesaikan task 3. Contohnya mungkin cikgu boleh pilihlah sama ada nak gunakan bahan A atau bahan B. Okey, ini adalah cara cikgu kongsi. Ini adalah sampel di mana cikgu-cikgu lain kongsi di dalam forum Malaysia. Dan saya akan tunjukkan dengan lebih teliti bagaimana cikgu boleh kongsi bahan cikgu di dalam forum Malaysia. Tapi sebelum tu pastikan cikgu dah siap bahan tersebut. Barulah cikgu boleh kongsi. Cikgu pergi ke dalam forum Malaysia, cikgu tekan pada add post dan cikgu tekan pada add sumber pembelajaran. Dan dia akan keluarkan satu table yang macam ni. Cikgu boleh isi tajuk bahan tersebut, subjek untuk mata pelajaran, tahun berapa, dan galeri ni cikgu boleh print screen lah bahan cikgu. Mungkin ada 2-3 helai cikgu dah print screen, cikgu boleh upload di sini. Dan penerangan ini mungkin cikgu bolehlah letak apa itu standard pembelajaran dan juga maklumat yang lain. Dan kemudian cikgu uploadkan file OLF cikgu di sini dan cikgu klik pada publish. Baiklah, di sini saya akan tunjukkan contoh macam mana saya uploadkan bahan saya di sini. Okey, tekan pada add post. Pastikan cikgu dah masuk ke dalam forum Malaysia ya. Tekan add post, tekan add sumber pembelajaran. Dan di sini berikan tajuk untuk bahan yang telah cikgu hasil. Setelah itu pilihkan subjek di sini. Okey, dan letakkan tahun di sini dan uploadkan galeri gambar di sini. Okey, tekan select an image. Saya telah uploadkan di sini dan untuk penerangan mungkin cikgu boleh tulislah untuk objektif pembelajaran dan boleh ceritakan sikit apa yang telah cikgu buat untuk bahan tersebut. Kemudian cikgu boleh uploadkan file OLF tersebut. Setelah itu cikgu pilihkan hak cipta terpelihara dan cikgu boleh pilihlah untuk option ini dan cikgu boleh klik pada publish. Okey, kita nampak kita punya bahan telah dipublish dan ada di sini. Dan sekiranya cikgu nak dapatkan lebih banyak idea untuk bahan yang cikgu nak buat, cikgu boleh pergi ke Malaysia dan klik pada pusat sumber. Dan di sini ada banyak bahan yang telah dihasilkan oleh cikgu lain. Cikgu boleh filterkan subjek ataupun tahun dan cikgu boleh tengoklah bahan yang dihasilkan oleh kawan-kawan lain. Dan kita dapati tadi bahan saya telah dimuat naik di sini. Baiklah, itu adalah cara untuk selesaikan untuk task yang ketiga. Untuk task yang keempat, cikgu gunakan salah satu bahan yang tadi yang telah cikgu bina. Cikgu buatkan PDPC di dalam kelas cikgu menggunakan bahan tersebut. Gunakan laptop dan projektor yang ada di sekolah untuk menjalankan pengajaran tersebut. Dan cikgu tangkapkan gambar ataupun cikgu rakamkan untuk video dan cikgu kongsilah di dalam Facebook dan juga komuniti yang tadi. Secara ringkas, inilah cara dia. Pilihkan salah satu bahan, contohnya cikgu ada buat bahan A dan juga bahan B. Cikgu boleh pilih sama ada nak gunakan bahan A ataupun bahan B di dalam kelas. Cikgu pilihkan satu masa, cikgu jalankan PDPC di dalam kelas, kemudian cikgu tangkapkan gambar. Sekiranya cikgu tidak mahu menunjukkan muka murid, cikgu boleh menggunakan emoji untuk hide ataupun kita tangkap daripada belakang murid tersebut. Kemudian kumpulkan gambar ini dan cikgu share lah di dalam komuniti tadi dan juga Facebook ViewSonic.
Jadi ini adalah contoh di mana cikgu share di dalam komuniti dan juga Facebook. Untuk cikgu share di dalam komuniti, cikgu boleh tekan pada add post dan cikgu tekan pada add discussion. Ataupun cikgu scroll ke bawah dan cikgu nampak di sini, click here to share idea. Cikgu boleh klik di sini, tuliskan title, mungkin tajuk PDPC yang telah dijalankan di dalam kelas. Uploadkan image di sini dan tuliskan sedikit kandungan di sini dan cikgu tekan pada publish. Dah siap dah. Dan untuk Facebook sama juga, cikgu boleh post lah seperti biasa yang cikgu post di dalam Facebook. Di sini saya nak memberitahu sedikit, mungkin ada di kalangan peserta kami adalah daripada pengetua ataupun guru besar ataupun pegawai jabatan. Jadi sekiranya cikgu tidak ada kelas, cikgu bolehlah buat bahan pengajaran tersebut berdasarkan kepada keminatan ataupun kesukaan cikgu sendiri. Kalau cikgu suka untuk buat subjek moral, cikgu boleh buat moral ataupun music. Dan kalau cikgu tak ada kelas, cikgu boleh pilihlah untuk kongsi bahan cikgu dengan rakan ataupun kongsi di dalam Facebook, cikgu tangkap gambar dan cikgu post. Untuk task kelima, cikgu perlu hadirkan dua bangkit educator secara atas talian ataupun online, iaitu bangkit educator 1 dan juga bangkit educator 2. Pastikan cikgu hadir. Kalau cikgu dah terlepas untuk tarikh bangkit tersebut, cikgu boleh dengar balik pada rakaman ataupun cikgu boleh ikut kepada bangkit yang akan datang. Pastikan cikgu joinkan grup Telegram level educator untuk ketahui tarikh untuk bangkit tersebut. Jadi untuk task ke-6, cikgu perlu duduk key ujian persijela educator di bahagian 07 di dalam akademik dan pastikan cikgu jawab sehingga lulus iaitu mendapat 90%. Untuk ujian persijela educator, dia adalah di bahagian 07 dan ia mempunyai dua bahagian iaitu bahagian A, cikgu perlu uploadkan bahan pengajaran cikgu ya. Pastikan cikgu muat naik yang tadi dua bahan yang telah cikgu bina. Jadi sekiranya cikgu belum lagi bina, jangan duduk untuk bahagian 07. Cikgu tunggu terlebih dahulu sampai bahan cikgu dah siap buat, barulah cikgu jawab semula untuk 07 ya. Cikgu masuk ke dalam akademik dan cikgu klik 07. Okey, setelah itu cikgu muat naikkan dua fail OLF dan cikgu perlu namakan fail tersebut lah terlebih dahulu sebelum cikgu muat naik. Okey, selepas cikgu dah muat naik, cikgu kena tunggu ya. Cikgu pastikan cikgu tunggu dulu proses untuk penilaian akan dijalankan. Mungkin 1 sampai 14 hari, memberikan masa sedikit untuk kami untuk semakan. Selepas kami dah semak bahan cikgu, dah lengkap, dah memenuhi syarat, kami akan hantar notifikasi untuk cikgu untuk jawab soalan bahagian B iaitu ujian. Okey, ujian ini adalah soalan objektif iaitu 20 soalan. Cikgu perlu jawabkan semua soalan dan pastikan cikgu betul 90% ke atas ataupun betul 18 soalan ke atas. Sekiranya cikgu tak betul, cikgu boleh jawab sampailah cikgu dapat skor 18. Jangan risau ya. Jadi selepas cikgu dah siap, barulah cikgu klik untuk 08 untuk generatekan CJ cikgu dan juga lencana di sini. Untuk 08, cikgu perlu isikan nama cikgu dengan lengkap. Pastikan nama ini isi dengan betul dan penuh. Dan tarikh ini pun isi dengan teliti. Okey, pastikan tarikh ini adalah tarikh yang betul di mana cikgu telah habis ujian. Sebab ia akan diletakkan di dalam CJ cikgu. Dan untuk level educator, kita telah memberikan 8 jam di sini ya. Okey, selepas itu cikgu boleh downloadkan CJ dan cikgu boleh dapatkan badge cikgu seperti di bawah. Apabila cikgu klik pada get badge, cikgu akan datang kepada muka surat di sini dan cikgu boleh isilah untuk akaun MyViewBoard cikgu, email cikgu di sini dan nama cikgu di sini dan cikgu boleh klik pada confirm. Dan selepas itu cikgu akan nampaklah dua lencana untuk graduate kalau cikgu dah lulus untuk graduate dan lencana untuk educator kalau cikgu dah lulus educator. Dan cikgu boleh klik kepada upload gambar. Okey, dan cikgu boleh uploadkan gambar cikgu yang separuh badan dan cikgu boleh download lah kemudian untuk badge cikgu yang cantik ini dan cikgu boleh gunakan untuk mengubahkan profil gambar di dalam komuniti.
Okey, ini adalah perkara yang sangat-sangat penting selepas cikgu selesai menjalankan setiap task. Pastikan cikgu klik kepada Google Sheet yang telah dikongsikan di dalam grup Telegram ya. Jadi pastikan cikgu masuk ke dalam grup Telegram dan carilah link untuk Google Sheet ini di dalam pin message. Cikgu carikan nama cikgu dan tandakan tick ya. Daripada task 1 sehinggalah task 6. Untuk fully complete, cikgu jangan risau, kita akan tanda. Sekiranya cikgu tak jumpa nama cikgu di sini, pastikan cikgu telah mohon untuk joinkan level educator ya. Jadi sekiranya cikgu ada mohon untuk join level educator, pasti kita akan letakkan nama cikgu di dalam Google Sheet di sini. Untuk panduan yang lain, cikgu boleh rujuk kepada channel Cikgu Ruth iaitu channel saya untuk maklumat yang lebih lanjut bagaimana cikgu nak melaksanakan pembelajaran level educator di dalam platform akademik. Video dia ada di dalam channel saya dan ada juga satu playlist iaitu pembelajaran menarik dengan MyViewBoard. Yang video panduan ini adalah untuk mengajar cikgu bagaimana untuk membina bahan pengajaran yang sangat-sangat menarik di mana cikgu boleh guna di dalam kelas cikgu. Jadi semoga cikgu dapat luluskan level educator dan selepas cikgu dah lulus, jangan lupa untuk mohon untuk sertai level expert. Kita ada poster ataupun QR di sini yang cikgu boleh scan ataupun cikgu boleh dapatkan link ini di bawah video deskripsi. Jadi semoga dapat menjumpa cikgu di level expert. Bye.